Kalau tak datang kelas dengan saya sekali kena marah. Assalamualaikum. Saya Wan Mimi Fazlidah binti Wan Zainal Abidin dan anak saya Zamir Arsyad bin Muhammad Fazlullah. Saya bekerja sebagai peguam. Alhamdulillah UPKK 2024 baru ni anak saya dapat 9A. Terima kasih pihak Timuni. Sebab pihak Timuni banyak mengadakan macam-macam program untuk meningkatkan lagi pemahaman anak saya lah untuk belajar. Dia bahasa Arab dia kurang sikit lah, tapi usaha daripada pihak Timuni macam ni lah result dia. Yang saya nampak sebelum ni dia kurang sikit bahagian hafazan, maknanya nak bagi dia minat menghafal tu terima kasih pada Ustaz. Ustaz akan make sure dia datang kelas tau. Kenapa anak tak datang? Kalau boleh datang juga lepas habis koko ke, ada training ke, sebab dia ada training. Kalau tak datang kelas dengan saya sekali kena marah. Kena datang juga supaya tak ketinggalan lah. Memang meningkat lah. Saya harap macam ni juga lah. Usaha dia berterusan lah sampai dapat certificate lah. Memang kena target ni lah kan, kena straight A. Sebab sekarang kan cabaran dia ramai budak yang dapat straight A sebenarnya. So saya harap kekalkan lah momentum Timuni untuk kecemerlangan anak-anak kita semua. Terima kasih Timuni.